Hello guys, Assalamualaikum. So hari ni aku nak tunjukkan cara macam mana nak set jam hours untuk motor Y16. So kat sini korang tengok ini untuk odometer. Kita tahu korang boleh refer dekat dia punya manual book page 5/7. So kat sini aku tunjukkan cara, so korang just tekan dekat select button ni. And then korang akan nampak jam kat sini. So cara nak ubah dia punya jam dengan minit ni, korang just tekan lama untuk berapa second. So kita boleh ubah dia punya jam. So dia dalam 12 jam bukan 24 jam. So korang boleh select lah berapa yang korang nak set. And then untuk tukar pada minit, korang just tekan lama. Dan untuk kita fixkan untuk kita punya jam, kita just tekan je lama untuk matikan. So ini korang punya set jam dengan minit lah. So nanti aku akan share dia punya link pada manual book dia kalau korang berminat. Then jangan lupa untuk subscribe, like dan share untuk video ni. Okay, bye bye. Assalamualaikum.